Assalamualaikum, salam sejahtera, salam maju Johor dan salam dinamik Pasir Gudang. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Selamat datang ke Buletin Dinamik edisi khas Mei 2025. Edisi kali ini menampilkan liputan istimewa sempena terciptanya detik bersejarah buat Pasir Gudang dan negeri Johor apabila Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor, berkenan meresmikan Tunku Mahkota Ismail Youth Centre TMIYC Pasir Gudang mercu tanda baharu pembangunan belia di selatan tanah air. Fokus utama edisi kali ini, secara tercipta Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail rasmikan TMIYC Pasir Gudang. Kejohanan Pinball Antarabangsa 2025 semarakkan TMIYC sebagai medan sukan dan belia. MPPG dan Unimas menterai kerjasama strategik Pacu Bandar Lestari Pasir Gudang. Gelombang membaca dari Pesta Buku Pasir Gudang raih sambutan hangat. Gabungan komuniti dan MPPG jayakan Pasir Gudang bersih dan lestari. Bersama saya Nurlina Muhammad dalam Buletin Dinamik edisi khas Mei 2025. Majlis Bandaraya Pasir Gudang sekali lagi mencipta sejarah apabila Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor berkenan mencemaduli meresmikan Tunku Mahkota Ismail Youth Centre atau TMIYC Pasir Gudang pada 24 Mei 2025. Pusat belia yang berkonsepkan pembangunan holistik ini merupakan inisiatif Kerajaan Negeri Johor dengan sokongan padu MPPG dalam menyediakan ruang interaktif, kreatif dan sihat untuk anak muda di kawasan selatan negeri. Majlis peresmian TMIYC berlangsung penuh istiadat di Dataran Mahkota Pasir Gudang dan disambut meriah oleh ribuan warga tempatan. Ketibaan Duli Yang Amat Mulia Pemangku Sultan Johor disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor, Yang Berhormat Tan Sri Datuk Dr. Azmi bin Rohani, Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri serta Yang Berhormat Datuk Haji Mustafa Kamal bin Datuk Haji Samsudin, Datuk Bandar Pasir Gudang. Majlis perasmian yang berlangsung penuh warna ini turut menyaksikan gabungan keberanian, kreativiti dan simbolik diraja apabila pasukan elit 21 Grup Gerak Khas GGK 21 melakukan aksi terjunan udara membawa bendera Johor bersaiz 40x20 kaki terbesar di Malaysia yang berkibar megah di angkasa Dataran Mahkota Pasir Gudang. Sorakan bergema sejurus 6 anggota GGK 21 mendarat dengan penuh gaya sebelum salah seorang anggota menyerahkan huruf gergasi I kepada Duli Yang Amat Mulia Pemangku Sultan Johor bagi melengkapkan simbolik nama TMIYC. Dalam suasana penuh semangat, Duli Yang Amat Mulia Pemangku Sultan Johor menyempurnakan gimik pelancaran TMIYC yang menandakan permulaan kepada era baru pembangunan belia di Pasir Gudang. Pendapat saya lah, TMIYC Pasir Gudang ni merupakan salah satu inisiatif daripada kerajaan negeri yang sangat baik. Dia dapat membantu belia-belia kita untuk mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Dan kami daripada Majlis Sukan Negeri Johor, kita sentiasa support apa-apa saja pembangunan mengenai sukan. Jadi kalau kita dapat lihat di TMIYC ni ada banyak fasiliti sukan yang dah didirikan oleh kerajaan negeri Johor. Jadi saya harap belia-belia di negeri Johor, especially di Pasir Gudang, dapat memanfaatkan segala inisiatif baik yang telah dilakukan oleh kerajaan negeri Johor. Terima kasih. Saya dapat tahu kat sini TMIYC ni baru buat dan saya nampak dia cantik sangat kat sinilah. So itu yang buatkan saya tertarik dan kawan-kawan pun ada ajak jugalah. So saya seru semua orang Pasir Gudang, orang JB dan siapa-siapa nak datang, marilah join, datanglah dekat TMIYC Pasir Gudang. Okey? Dan kami sangat berbangga dengan kerajaan Johor yang buat kata orang menyediakan fasiliti-fasilitis yang dipermudahkan macam ni untuk rakyat-rakyat dia bereaksi, beraktiviti beriadah. So kita bangga dengan kerajaan kita dan kita rasa macam bertuah menjadi rakyat negeri Johor. Karnival TMIYC Pasir Gudang yang berlangsung selama 3 hari ini membawakan pelbagai pengisian antaranya pertandingan isukan, pameran TVET, reruai usahawan muda, aktiviti sukan ekstrim serta konsert artis yang menceriakan suasana. Pada 23 Mei 2025, MPPG telah menganjurkan program kerohanian yang merangkumi bacaan Yasin, doa selamat, solat berjemaah, solat hajat dan tausiah.
Majlis ini dipimpin oleh As-Said Haji Khalid bin Haji Sono, Kadi Besar Negeri Johor, dan turut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Haji Mustafa Kamal bin Datuk Haji Samsudin, Datuk Bandar Pasir Gudang bersama Ahli Majlis, Jawatankuasa Penduduk Zon, Penyedia Perkhidmatan dan Warga Kerja MPPG. Program ini merupakan inisiatif MPPG sebagai tanda kesyukuran serta memohon keberkatan dan kelancaran terhadap pelaksanaan pelbagai agenda pembangunan bandaraya ini. Ini juga bersempena menjelangnya Majlis Perasmian Tuanku Mahkota Ismail Yos Center TMIYC Pasir Gudang. Selain itu, pada 24 Mei 2025, Pasir Gudang International Fun Run 2025 telah berlangsung dengan penuh semangat di Dataran Mahkota Pasir Gudang. Program anjuran MPPG ini berjaya menghimpunkan ribuan peserta dari pelbagai lapisan masyarakat dalam suasana santai, ceria dan penuh kekeluargaan. Acara dimulakan dengan sesi senam aerobik sebagai pemanas badan sebelum larian dimulakan. Yang Berhormat Datuk Haji Mustafa Kamal bin Datuk Haji Samsudin, Datuk Bandar Pasir Gudang turut hadir memeriahkan acara ini. Diiringi barisan kepimpinan MPPG serta kehadiran selebriti popular tanah air seperti Datuk AC Mizal, Ajak Shiro dan Cik Pia dari Suria FM yang menceriakan lagi suasana. Selain aktiviti larian, pelbagai pengisian menarik turut disediakan untuk para pengunjung termasuk reruai pameran agensi, gerai jualan makanan dan produk usahawan tempatan serta zon aktiviti sukan. Turut menjadi tumpuan ialah pameran TVET Tangan Emas yang mengetengahkan kemahiran teknikal belia seperti mengikat batu bata dan melepa, pendawaian elektrik, welding, kotak alam dan bonsai. Pameran ini memberi pendedahan kepada golongan belia terhadap kerjaya berasaskan kemahiran dan berpotensi tinggi dalam pasaran pekerjaan masa kini. Program ini bukan sahaja mempromosikan gaya hidup sihat, malah memperkukuhkan jalinan perpaduan komuniti dalam suasana yang inklusif dan menyeronokkan. Bagi saya menarik sebab kat Pasir Gudang ni jarang event-event macam ni sebenarnya. So bila ada ni kita manfaatkanlah sebenarnya kita. Harapan saya kepada semua penduduk Pasir Gudang lah. Jangan lupa datang, support event Pasir Gudang. Mana-manalah, tak kisah kat mana pusuk pun kan. Yang penting Pasir Gudang. Sebab saya tengok kat sini ramai belia yang bersukan lah. Bagus lah diorang. Ada rugby, softball, lepas tu budak-budak kecil pun ada yang main basikal saya tengok. Benda ni sepatutnya memang kena buat kerap lagi lah. Untuk penduduk Pasir Gudang ni memang dekat lah, senang lah. Ni tempat dia kan. Bukan sekadar waktu siang, malam pun kadang-kadang ada juga aktiviti dekat luar tu kan. Orang jogging ke apa ke untuk beriadah. Waktu petang pun ada, boleh kita datang sini, tak perlu jauh-jauh. Kita beralih ke berita sukan dan belia. Sebagai pembuka tirai kepada sambutan peresmian TMIYC Pasir Gudang, Majlis Bandaraya Pasir Gudang telah menganjurkan kejohanan paintball antarabangsa Piala Datuk Bandar Pasir Gudang 2025 yang berlangsung selama 3 hari bermula 9 hingga 11 Mei yang lalu bertempat di Padang Rugby Dataran Mahkota TMIYC. Edisi kedua kejohanan ini menyaksikan penyertaan lebih 40 pasukan termasuk dari Singapura, Brunei dan Kuala Lumpur sekaligus mengangkat TMIYC Pasir Gudang sebagai medan pertemuan komuniti belia serantau yang aktif dan dinamik melalui sukan ekstrim. Kejohanan ini menjadi simbol permulaan kepada pengisian dinamik di TMIYC Pasir Gudang dengan penganjuran kategori jemputan dan komuniti melibatkan agensi-agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan serta pasukan komuniti setempat. Pasukan Dynamic Brothers muncul juara bagi kategori ini, menonjolkan semangat kesukanan dan perpaduan komuniti yang seiring dengan objektif penubuhan TMIYC. So, pada pandangan saya, sukan ini merupakan salah satu sukan yang interaktif, yang boleh mewujudkan suasana kerja berpasukan dan juga merupakan salah satu medium untuk meningkatkan lagi jalinan kerjasama di antara staf. Saya berharap supaya sukan ini dapat diteruskan, ada penganjuran-penganjuran yang akan datang. Inspirasi pada hari ini adalah semangat sukan. Semangat kawan-kawan yang kata apa, memberi kerjasama yang baik daripada awal dan sampai habis. Dalam kategori terbuka, 2 pasukan cemerlang iaitu Nemesis Legend dan Beast Dark diumumkan sebagai johan bersama. Manakala kategori klasik menyaksikan pasukan DOY Sabertooth Tiger dari Johor mengungguli kejohanan menewaskan pencabar dari Singapura, Kuala Lumpur dan Brunei.
Majlis penutupan kejohanan disempurnakan oleh Yang Berusaha Puan Hajah Rahmah binti Mahmud, Pengarah Khidmat Pengurusan MPPG, diiringi Puan Hajah Nur Hayati, Pengarah Kesejahteraan Komuniti dan Pelancongan MPPG. Penganjuran ini secara tidak langsung telah menyemarakkan persekitaran TMIYC sebagai hub sukan ekstrim dan pembangunan belia selaras dengan aspirasi MPPG menjadikan Pasir Gudang sebagai pusat pelancongan komuniti belia peringkat serantau. Penganjuran ini secara tidak langsung telah menyemarakkan persekitaran TMIYC sebagai hub sukan ekstrim dan pembangunan belia selaras dengan aspirasi MPPG menjadikan Pasir Gudang sebagai pusat tumpuan komuniti belia peringkat serantau. Dengan ni boleh bagi peredaan pada budak-budak baru juga. So jadi saya rasa ia patut diteruskan pada masa macam tu. Game sangat bagus dan boleh diteruskan. Suasana amat menggalakkan, penyertaan tim yang bagus dan minta diteruskan pada masa hadapan. Terima kasih. Dalam pada itu, Majlis Bandaraya Pasir Gudang terus melakar inisiatif strategik ke arah pembangunan bandaraya pintar dan lestari apabila berjaya mementerai Memorandum Persefahaman MOU bersama Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS pada 19 Mei 2025. Majlis menandatangani Memorandum Persefahaman ini telah berlangsung di Ballroom Cempaka Jingga, Menara Aqabah dan menyaksikan kolaborasi antara MPPG dan UNIMAS melalui Institut Tenaga Lestari dan diperbaharui. Dokumen perjanjian ditandatangani oleh Yang Berhormat Datuk Haji Mustafa Kamal bin Datuk Haji Samsudin, Datuk Bandar Pasir Gudang dan Yang Berbahagia Profesor Dr. Ahmad Hatta Rashid, Naib Chancellor UNIMAS. Kerjasama ini memberi fokus kepada 5 bidang utama termasuk pembangunan kawasan perindustrian eko, pemupukan masyarakat rendah karbon, pembangunan komuniti pintar, pemerkasaan bakat tempatan dan pelancongan komuniti. Turut diadakan pada hari yang sama lawatan industri ke KL Kepung Edible Oil dan 5E Resources Sdn Bhd melibatkan delegasi MPPG dan UNIMAS. Lawatan ini bertujuan meninjau amalan terbaik industri dalam pemrosesan minyak sawit bertapis dan pengurusan sisa lestari serta membuka ruang kerjasama penyelidikan dan pembangunan inovasi hijau. Thank you for having us lah in this Kebun Mawar. Okay, from this Mawar we can see that actually penduduk lah dekat Sintok memang very helpful, very cooperative, very bekerjasama. I hope lah UNIMAS lah, tim UNIMAS boleh datang to help not only in terms of knowledge sharing tapi boleh bantu in terms of pola satu low carbon khusus lah atau modul to help community lagi faham apa yang kebun ni pola. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih di atas inisiatif daripada Datuk Bandar yang memandangkan bahawa kebun komuniti adalah salah satu daripada medium pertemuan masyarakat dan juga menjalinkan hubungan antara masyarakat dengan kerajaan tempatan. Dan saya harapkan apa yang diinspirasikan oleh Datuk Bandar iaitu untuk smart society dan juga penglibatan orang muda akan kami cuba laksanakan dan aplikasikan. Dan inilah kali pertamanya saya tengok satu projek komuniti yang berjaya yang melibatkan kehadiran, keterlibatan mereka, kebersamaan dan juga keterangkuman mereka dalam mengusahakan komuniti. Saya dipahamkan projek ini sudah hampir 1 tahun lebih dan membuahkan hasil yang banyak serta mendapat pengiktirafan dan recognition di peringkat antarabangsa. Jadi saya ucapkan tahniah. Terima kasih UNIMAS dan MPPG. UNIMAS lestari. Berita selanjutnya, gelombang pembudayaan ilmu terus digerakkan dari selatan tanah air apabila Majlis Bandaraya Pasir Gudang menganjurkan Pesta Terokai Dunia Buku Pasir Gudang 2025 bermula 1 hingga 5 Mei di Atrium Kompleks Pusat Bandar Pasir Gudang. Penganjuran selama 5 hari itu membuka ruang kepada masyarakat pelbagai peringkat usia untuk mendekati dunia pembacaan melalui pelbagai aktiviti ilmiah dan santai. Sambutan yang diterima amatlah menggalakkan dengan kehadiran ribuan pengunjung yang hadir saban hari bagi menyertai aktiviti serta mendapatkan pelbagai bahan bacaan berkualiti. Antara pengisian utama ialah reruai pempamer dari penerbitan tempatan dan antarabangsa, jualan buku pelbagai genre serta aktiviti luar seperti petting zoo dan permainan interaktif yang sesuai untuk seisi keluarga. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan doodle menjadi acara paling mencuri perhatian, memperlihatkan bakat dan kreativiti luar biasa generasi muda dalam bidang seni.
Majlis peresmian telah disempurnakan oleh Yang Berusaha Puan Nurul Ashikin binti Haji Ejaba, Setiausaha MPPG merangkap Wakil Resmi Yang Berhormat Datuk Bandar Pasir Gudang. Turut hadir Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Amin bin Ahmad, Ketua VIP Ahli Majlis MPPG, Barisan Ahli Majlis, pengarah-pengarah jabatan serta para pendidik dari sekolah dan institusi pengajian tinggi sekitar Pasir Gudang. Beliau turut meluangkan masa melawat deruai pameran dan beramah mesra bersama para peserta serta pengunjung. Pesta Terokai Dunia Buku ini bukan sekadar medan jualan, tetapi platform untuk mengangkat budaya membaca sebagai asas pembentukan masyarakat berilmu dan berdaya saing. Objektif kita mengadakan program ini, Pesta Buku ini adalah untuk memudayakan ilmu lah dan untuk memperkasakan pendidik Pasir Gudang. Ia adalah peluang bagi penduduk Pasir Gudang untuk mendapatkan bahan bacaan yang terkini daripada pembekal-bekal daripada luar Pasir Gudang, bukan daripada Johor sahaja. Dan juga penglibatan beberapa agensi pempamer yang turut memberikan kerjasama dan sokongan dalam menjayakan program kita pada tahun ini. Saya berharap agar Pesta Buku ini dapat diadakan pada tahun hadapan kerana ianya mampu meningkatkan minat penduduk untuk membaca serta ianya mampu melahirkan generasi yang berwawasan dan berdaya saing. Pada saya, Pesta Buku untuk dekat Pasir Gudang ni baguslah sebab at least yang paling dekat kita ada, kalau dekat kawasan JB kita ada Pasir Gudang kan. Kalau sebelum ni saya selalu pergi dekat PLTC je. So ni dah ada dekat Pasir Gudang, dekat, okey lah, saya sukalah. Apa yang boleh saya dapat pada hari ini adalah sangat baloi lah program pada hari ini. Kerana saya pun tak sangka lah ada program macam ni di Pasir Gudang. Saya pun dah habis banyak juga duit kat sini. Sebenarnya baguslah sebab walaupun zaman sekarang zaman teknologi, tapi bila kita back to basic, itu lagi utama sebab yelah walaupun gadget tetap ada mudarat dia juga berbanding dengan buku. Which is saya sarankan untuk setiap tahun dan lebih keraplah aktiviti macam ni dianjurkan. Terima kasih. Usaha memelihara alam sekitar memerlukan penyertaan menyeluruh daripada semua lapisan masyarakat. Majlis Bandaraya Pasir Gudang telah menganjurkan program Pasir Gudang Bersih dan Lestari pada 25 Mei 2025 yang berlangsung serentak di kesemua 24 zon ahli majlis. Antara aktiviti yang dijalankan termasuklah penanaman pokok, pembuatan matbol dan gotong royong komuniti yang melibatkan penyertaan aktif penduduk setempat, NGO serta warga kerja MPPG. Yang Berhormat Datuk Haji Mustafa Kamal bin Datuk Haji Samsudin, Datuk Bandar Pasir Gudang turut mengetuai program ini bersama Barisan Ahli Majlis dan pengarah-pengarah MPPG. Acara penutup yang diadakan di Taman Bandar Pasir Gudang menampilkan simbolik penanaman pokok, pelepasan anak ikan ke dalam tasik serta acara membaling matbol ke tasik sebagai usaha memperbaiki ekosistem pengairan. Turut memeriahkan program ini ialah beberapa artis tanah air yang hadir memberi sokongan kepada inisiatif hijau MPPG sekaligus mempereratkan hubungan di antara pihak berkuasa tempatan dan masyarakat. Inisiatif ini bukan sahaja memperkukuhkan semangat kebersamaan, malah menjadi pemangkin kepada misi Pasir Gudang Sejahtera menjelang 2029. Pasir Gudang bersih dan lestari. InsyaAllah 10 tahun lagi Pasir Gudang macam gini ha. Paparan itu mengakhiri perkembangan Buletin Dinamik bagi edisi khas Mei 2025 kali ini. Saudara, izinkan saya berkongsi. Sebagai generasi yang akan meneruskan legasi negara, belia perlu memainkan peranan penting dalam menjaga keharmonian, memupuk perpaduan dan melaksanakan perubahan positif untuk masa depan yang lebih gemilang. Saya, Nurlina Muhammad, teruskan menonton Buletin Dinamik edisi yang akan datang. Jangan lupa dengarkan Radio Dinamik Pasir Gudang melalui laman sesawang MPPG atau di aplikasi Radio Garden. Layari siaran YouTube MPPG TV bagi perkembangan selanjutnya. Sebagai penutup, izinkan saya tinggalkan anda dengan rangkuman detik-detik bersejarah sepanjang majlis perasmian TMIYC Pasir Gudang 2025. Semoga ia terpahat sebagai kenangan indah buat kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Thank you.